Okay guys, so kopi dah siap. Jadi inilah sirap yang baru yang aku dapat dan baru sampai aku nak guna. Okay, so sirap ni daripada Da Vinci. Aku sebelum ni pernah aja guna sirap yang ni kan. So kelebihan dia lah untuk sirap Da Vinci ni, kalau macam sebelum ni mungkin korang tengok aku ada yang brand lain aku promote. Yang tu okey je kalau macam untuk korang nak budget apa semua, yang tu okey. Dan yang ini pun kalau macam korang ada budget lebih, korang boleh cuba yang ni. Salah satu sebabnya aku suka yang ni, sebabnya yang ni korang tak perlu macam tekan banyak tau. Sebab dia lebih, rasa dia lebih kepada lemak tau. Macam korang kalau minum, korang akan dapat rasa sendiri, hujung taste dia tu korang akan dapat rasa dia punya lemak dia. Dia punya manis memang kurang, tapi dia punya rasa memang lebih. Berbeza dengan yang agak murah sikit, dia akan rasa macam sama je. Manis sama, rasa dia pun sama. Okay, so nak guna dia kalau macam yang ini, korang tak perlu letak banyak pun, sikit je dah cukup dah. Tak perlu banyak pun. Itulah salah satu cara kalau nak guna sirap kopi ni kan. Tapi ikutlah tekak korang sendiri. Mana tahu kadang-kadang ada orang yang jenis suka banyak, ada orang jenis suka tak banyak. Okay, so kalau nak dapatkan yang ni, aku dah tengok harga dekat bawah ni, memang berbaloi lah kalau korang nak dapatkan. Okay, so nak dapatkan, tengok je dekat bawah.